Tak ada. Sebab kita akan tengok dulu. Lamanya Kita akan makanan tengok saya. dulu lah. Offer tu macam mana, siapa pelakon dia, everything apa semua. Sebab bagi I, producer ni kalau dia select seorang pelakon tu, dia dah tahu kemampuan seorang pelakon tu. Dan semua producer mestilah cari pelakon yang tak established, ada nama yang boleh berlakon. I trust on that lah. Cuma Bak Aziba ni 99% tu untuk AIDA Production sajalah. Dia akan berlakon kalau production luar dah. 50-50 lah. Sebab kita AIDA Production yang mencipta dia everything apa semua. So dia kena fokus semua tu company kita lah. Mama jealous. Betul lah. Cuma kalau untuk mencara, untuk jadi pengacara menyanyi tu is open. Boleh je mana-mana. แต่บางรูปเหมือนกันอันนี้เขา Surya Rahman. Dia dah dapat ijazah dah. Dia punya akaun tu tak usah dia. Cuma dia dah cuma dia ada hasrat lah untuk sambung buat ACCA sebab dia ada 4 paper. ชิคเก้น Sebab dia ada 4 paper lagi kan. Tengoklah. Complete. Cuma nak cari masa lah sebab memang jadual dia memang dah penuh lah. Cakap memang dia back to back, tak berhenti lah. So time tengah orang cakap time tengah orang cakap menjadi permintaan ramainya, buat cakap kena fokus lah. Wah, dia mengumpat depan-depan. Dunia kerjaya. Betul. Alright, thank you Sama. Okay, salam. Ini bau sedap. Sedapnya. Kenapa ini tak sedap? Kan, sedap je. Sebab tu nak mama rasa. Sedap kan? Sedap tak? Adik kalau benda tu tak sedap, adik tak bagi mama rasa. Adik bagi mama rasa yang sedap-sedap je. Saya kalau I makan tak sedap, I nak bagi you rasa juga. Biar you rasa macam mana rasa tak sedap ni. Tahi. So lain kali you tak order. I takut nanti lain kali you order, you pun Noted. sedapnya ini. Kan. Nak lagi ke? Nak order. Sebab ni macam Bangkok ni. Tak. Noted. Aku 4 lah. Kakak dia 4 setengah lah. Dia kan jadi kacau dulu orang lain. Itu orang ada facial. Mama live, mama tak live. Kenyang. Benda ni awak sedap ni sebenarnya. Ni nama dia mentai. Thousand Island letak telur ikan. Mentai sauce. Faham tu. Tok Syed. Tak, rasa lah. Lepas tu bila rasa baru tahu sedapnya. Lain kali boleh order. Taste mama dengan adik lah kan. Kalau tak sedap, adik nak boba depan tu je lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sedap. Sedap cuka dia. Mak, apa banyak kaki-kaki? Ya. Nah. Ini kaki fry. Oh, sedapnya. Dah. Nah. Kenapa masih sangat ketam tu, Mak? Tok Syirah makanan Mama bagi adik dah takut, dah seriau. Sedap gila tu. Ni oyster tempura. Ya, dia tak lupakan ketam tu. Kenapa masing sangat? Lepas tu, dia punya kaki-kaki memang tak hancur ke? Memang kita kena makan kaki-kaki dia macam tu? Mama. Tu kan soft shell crab. So kau yang pergi beli boba tu nanti tak lama tunggu. Tak tahu menu dia. Tak apa. Kita akan jalan lalu depan boba tu juga tu. Depan tu je. Balik nanti lah beli. Oh, nak sekarang. Nanti buat apa makan boba lah. Nak boba. Balik beli ya. Tak boleh. Adik kena minum sebelum pukul 5. Sebab kalau adik minum selepas pukul 5 nanti adik tak boleh tidur. Waalaikumsalam. Rasa ni. Mesti suka tahi. Tak lah tu. Paling famous di dunia Mama Kaki ni fried. nanti adik traumatise. Oyster tempura ni. Dah. Tak sedap. Adik nak boba sekarang. Ni korang mak saya paksa makan. Diamlah user, tak siapa tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mahu kasih. No, ambil balik oyster ni. Bermakna boba saya kejap lagi akan terbeli. Mama sukalah oyster gitu. Oyster goreng. Kalau mak adik memang kena makan ayam je. Adik kan memilih. Rasa oyster. Tak. Mama dah balik. Untuk Mama. Mama tak make up. Nak dia? Ni Mama. Nak dia weh? Mama dalam mall pun pakai spek. Ni. Stylo. Kena stylo sama. Tak kira walau di mana anda berada. Okey dah habis dah. Mama seperti Mama ambilkan tisu. Nak boba. Dah, jom. Hello. Habis? Okey ke dia kata Pak Sengah? Tak lupa. Dia jelas sekarang. Okey, bil Mama mesti bayar. I buat tak tahu je.
Ayun, nak pergi bayar cepat. Kapun ni. Ada half-half. I just be yourself. Saya nak kena pergi buat facial lepas ni. Banyaknya lemak. Bukan buat fat burner. Saya nak buat facial. Fat burner tu apa? Tu kulitkan lemak. Jam. Lemak lah tu. Facial buat apa kerat? Tak tahu ni baru nak buat ni. Bye, thank you. Bye. Bye semua. Saya pun nak pergi facial lah. Lah kali kalau aku nak ambil. Oh, aduh, mama. Aduh, sakitnya kaki. Semalam saya workout. Waktu kaki saya sakit. Ada buat treatment ke? Mia ni kan, awak kena jaga elok-elok. Jangan kena SPF. Awak kena selalu scrub. Lepas tu awak kena pakai lip balm. Untuk buat pink tak tahulah. Tapi untuk cerah kan, boleh je. Ada koyum. Ni lah boba ni. Aduh. Ish. My boba. Ay. Bukannya saya minta BLV Gucci Prada apa. Saya minta boba aja. Kalau saya minta LV Gucci Prada kan baru mama saya misap. Nanti gemuk biar je. You only live once. Daripada saya nanti masuk kubur, saya menangis-nangis sebab saya tak dapat boba. Betul tak? Daripada nanti tiba-tiba saya dah tak, saya dah lepas tu benda last saya buat is saya tak minum boba. Saya diet. Oh, sedih. Boba tu pelan minti ke yo. Boba. Sudah ngas kering rob meski robeng. Dah cantik tak pakai apa-apa pun. Saya pakai baju ni. Saya tengah nak facial tak boleh lah pakai apa-apa. Kalau tak nanti dia cas. Nak kena buang makeup bayar RM50. Allah. Okay, bye. Saya nak pergi facial dah. Bye semua. Assalamualaikum.